Rasuah adalah ancaman utama terhadap kestabilan ekonomi sesebuah negara. Sejak zaman kerajaan purba hingga era moden, sistem yang korup mengakibatkan ketidakadilan, kemiskinan dan kelembapan ekonomi. Kajian menunjukkan rasuah mengurangkan pelaburan asing sekaligus melemahkan keyakinan terhadap sistem ekonomi negara. Di Yaman, kehidupan rakyat sudah hidup sukar. Dengan kemiskinan yang tinggi, ramai bekerja keras demi sesuap nasi. Namun, walaupun ada bantuan antarabangsa dan sumber negara yang kaya, rakyat tidak menikmatinya kerana rasuah berleluasa. Sebelum rasuah berleluasa, China memiliki sumber daya alam yang kaya, terutama minyak dan gas asli, yang ditemui pada tahun 1980 di perairan sekitar Tanah Besar Liomoni dan Pulau Bloko. Penemuan ini menjadikan negara tersebut antara yang terkaya di Afrika dengan hasil minyak menyumbang sebanyak 45% kepada keluaran dalam negara kasar KDNK. Secara teori, sumber pendapatan yang tinggi ini sepatutnya meningkatkan taraf hidup rakyat dengan menyediakan peluang pekerjaan, pendidikan berkualiti, perkhidmatan kesihatan yang lebih baik. Namun, realitinya jauh berbeza. Organisasi hak asasi manusia seperti Human Rights Watch telah mendokumentasikan bagaimana kerajaan menekan dan menindas rakyatnya sendiri untuk memastikan tiada tentangan terhadap kepincangan pentadbiran. Akibat utama rasuah dalam negara ini adalah kemiskinan yang berpanjangan dan jurang ekonomi yang semakin meluas antara golongan kaya dan golongan miskin. Rakyat biasa seperti petani dan pekerja terpaksa hidup dalam keadaan serba kekurangan meskipun tinggal di negara yang kaya dan dengan sumber sumber. Pada awalnya, masyarakat berusaha menjalani kehidupan dengan harapan bahawa hasil kerja keras mereka akan memberi pulangannya setimpal. Negara ini mempunyai sumber kewangan yang besar dengan anggaran sejumlah $21 digunakan untuk pelbagai tujuan pembangunan dan kebajikan rakyat. Seharusnya dana ini membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui penyediaan infrastruktur, pendidikan dan perkhidmatan kesihatan yang lebih baik. Namun, sebelum rakyat sempat merasakan manfaatnya, dana tersebut telah disalahgunakan. Pegawai dan individu yang diberi kepercayaan untuk mengurus peruntukan ini lebih cenderung menggunakan kuasa mereka untuk kepentingan peribadi. Masyarakat biasa tidak menyedari bahawa hak mereka telah dirampas secara sistematik melalui rasuah. Rasuah mula berakar umbi apabila sejumlah wang yang sepatutnya digunakan untuk kepentingan rakyat diseleweng melalui suapan dan pemberian upah haram. Bersama membantras rasuah membasmi kemiskinan. Jangan biarkan rasuah terlalu berleluasa. Mari kita sama-sama membina masa depan yang lebih sihat, adil, bersih dan sejahtera untuk generasi akan datang.